Selamat datang ke saluran matematik anda. Di sini anda belajar matematik dengan menyelesaikan latihan secara praktikal dan terus terang. Jangan lupa melanggan saluran ini, tekan butang suka dan komen anda ingin lihat di video akan datang. Hari ini kita akan selesaikan ungkapan yang menyatakan punca kuasa 2 bagi beza 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 adalah sama dengan punca kuasa n bagi 125. Pertama sekali, kita perlu cari nilai n secara berhati-hati supaya bahagian kiri sama dengan bahagian kanan. Jadi, apa yang akan kita buat dulu? Kita akan selesaikan kuasa dahulu. 13 kuasa 2 sama dengan 13 kali 13. 3 darab 3 ialah 9. 3 kali 1, 3. 1 darab 3 ialah 3, darab 1 ialah 1. Kita jumlahkan di sini, akan dapat 9. 3 tambah 3, 6. 169. Sekarang, 12 kuasa 2 sama dengan 12 darab 12. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Dan 12 di sini diulang bila didarab dengan 1. 4 diulang, 2 tambah 2, 4. 144. Jadi, akan jadi macam mana? 169 tolak 144. 9 tolak 4, 5. 6 tolak 4, 2. 1 tolak 1, 0. Jadi, ia adalah 25. Jadi, tinggal punca 25 sama dengan punca n bagi 125. Punca kuasa 25 adalah apa? 5. Sebab 5 darab 5, 25. 5 kuasa 2 sama dengan 25. Dan punca kuasa 2 adalah kebalikan kepada kuasa. Sekarang, untuk kita cari nilai n, supaya sebelah sini juga menjadi 5, mari kita boleh buat secara penghapusan. Jom kita cuba. 5 kuasa 1. Adakah ia? Setiap nombor yang dinaikkan kuasa 1 adalah sama dengan nombor itu sendiri. Jadi ia sama dengan 5. 5 kepada kuasa 2. 5 kali 5 adalah apa? 25. Juga bukan. 5 kepada kuasa ketiga. Kita tahu kuasa 2 ialah 25. Jadi 25 darab 5. 5 kali 5, 25. Bawa naik 2, 5 darab 2, 10. Dan 2, 12, 125. Jadi, kita tahu di sini bahawa ia adalah 3 sebab punca, sebab 5 kuasa 3 ialah 125. Dan jika n sama dengan 3, punca kuasa 3 bagi 125 ialah 5. Jadi n sama dengan 3. Skim jawapan yang betul. Jangan lupa untuk subscribe saluran ini dan tinggalkan like anda. Jumpa lagi di video seterusnya.